Assalamualaikum guys and welcome back to Helonfa. Bagaimana cara dia untuk menambah kad bank ke akaun Shopee? So, pertama sekali korang buka dulu app Shopee, kemudian pergi dekat bahagian Me and then pergi ke bahagian Settings, klik sini, dan dekat bahagian under My Accounts ada Bank Accounts ataupun Cards. So, klik sini. Okay, so macam saya dah setting default BitPay. So, korang boleh tambah add new card dekat sini. Ataupun kalau ada kad kredit installment, boleh letak sini. Ataupun bank account direct. Macam contoh ada Maybank, CIMB, Bank Islam. Korang boleh masukkan dekat bahagian sini guys. Okay. So, macam saya nak tunjuk macam mana untuk masukkan detail kad debit ataupun credit card. Okay. Tekan add new card sini. Kemudian boleh masukkan card number ataupun contoh saya tunjuk lah. Contoh okay, yang ni kad ni dah expired dah. So, tak kisahlah. So, card number adalah yang ini guys, okay. Yang ni card number. Kemudian, expiry date, ni, contoh valid through 10/2023. And then, CVV berada kat belakang ni. Saya tak boleh tunjuk lah CVV. Kemudian, name on card. So, nama korang lah, nama punya card ini. Kemudian, korang dah isi detail semua, korang just tekan submit. Okay, jom saya try buat. Macam saya akan masukkan kad untuk daripada Boost. Okay, kad ni. Okay, lepas korang dah isi kad number, expiry date, name on card and juga billing address, korang just tekan submit. Dan dia akan minta kita buat card verification. Macam saya gunakan account Boost. So, just masukkan nombor yang tertera. So, nombor ni, nombor yang berbeza lah setiap kali keluar. Dah confirm, tekan confirm. Add card success. You can now use this card payment. So, tekan OK. So, itu saja guys. Cara untuk kita menambah kad bank ke akaun Shopee. Kemudian, kita boleh klik sini. Dan kita boleh set as a default lah. So, lepas ni bila korang nak buat payment menggunakan kad, dia akan automatic select akaun yang ini guys. Okay. So, itu saja guys. Kerana anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Helonfa. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.